minggu lepas telah berlalu daripada kita. Kita kata apa dia? Dunia ini tak lebih daripada kalaulah kita dapat, kita tak perlu rasa bangga pun. Sebab apa dia? Setitik. Kalaulah kita terlepas, kita tak perlu rasa sedih. Sebab apa dia? Sebab kita hanya terlepas setitik daripada lautan yang luas, daripada rahmat dan juga khazanah Allah Subhanahu. Redha pada dunia dengan dunia. Itu surah yang pertama. Surah yang kedua, kata ulama, selain daripada kita ni duduk pada jalan yang sebenarnya, adalah bila mana hati kita ini ada sifat zuhud, tapi berhajat nak kepada benda-benda berbentuk pujian. Nah, lagu mana? Sebab zuhud ini pada asalnya adalah kita mengosongkan hati daripada perkara keduniaan untuk Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Contoh, ada seseorang, dia ni ada kemampuan untuk pakai pakaian yang baik, tapi dia memilih untuk pakai pakaian yang underrated. Anda kita mana? Takkan anda market tau. Anda apa? Ayahnya habis reason ni. Tak pun laju sikit. Anda nama kita panggil? Anda pernah? Ikut gila, maksudnya dia mampu untuk pakai baju yang kita kata kebiasaan orang pakai, ataupun dengan gaji dia, dengan kemampuan hidup dia, dia mampu untuk lebih. Tapi dia pilih untuk duduk bersama dengan orang yang biasa-biasa. Contoh, kalau dia hidup T20, dia memilih untuk hidup dengan gaya B40. Siapakah dia? Wallahu ta'ala. Mana tadi? Bahaya ni, nak masuk ke lain ni. Mana ni? Zuhur lah. Maka pada waktu itu, bila mana dia memilih untuk pakai pakaian yang biasa-biasa tadi, bukan kerana nak dekat dengan Allah Ta'ala, tapi dia memilih tersebut kerana nak kepada pujian makhluk. Maka pada waktu itu, bila mana hati dia juga berkehendak selain daripada Allah Ta'ala, walaupun dalam surah ibadah, walaupun dalam surah yang ada nilai dalam agama, sama juga, dia ini termasuk terkeluar daripada jalan yang sebenar. Ni kita, kalau kita cakap secara umum, samalah juga dengan ahwal antum. Apa antum pakai pakaian yang baik, apa antum pilih bidang agama, apa antum pilih untuk hadir ke pengajian, apa antum pilih untuk kita kata bertalaki ila akhirih. Sebab apa dia? Kalaulah sebab nak orang kata kita baik, kalaulah nak sebab orang kata kita bertalaki, nak orang kata kita ini orang baik-baik, sebab nak pada kata-kata orang, maka ketahuilah pada waktu itu kita telah tersalah jalan. Sebab apa dia? Sebab pada akhirnya kita terhijab daripada Allah Ta'ala. Tanpa kita sedar, bila mana kita berhajat kepada pujian manusia, seolah-olah hidup kita ini sembah kepada pujian manusia. Maka kata ulama, surah orang yang kedua ini adalah surah orang yang terhijab daripada Allah Ta'ala. Dia tak nampak kepada siapa sepatutnya surah ibadah dia. Surah yang ketiga kata ulama, bila mana hati dia ini redha selain daripada Allah Ta'ala. Redha selain daripada Allah Ta'ala ni lagu mana? Kata ulama, bila mana dia gantungkan, kita kata kehidupan dia, rasa aman dia, rasa bahagia dia pada makhluk. Contohnya pada dua makhluk, contohnya pada dua. Yang pertama apa dia? Yang pertama juga pada manusia. Contoh makhluk yang pertama adalah pada manusia. Contoh, seorang isteri, bila mana dia ada suami, dia merasakan suami dia adalah segala-galanya. Kalau hilang suami dia, hilanglah kebahagiaan dia. Maka bila dia faham begitu, dia menjadikan kehidupan dia semata-mata untuk menggembirakan hati suami dia sampai langgar batas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka surah tersebut juga bahaya. Sebab apa dia?
Dia letak suami dia mengatasi segala-galanya. Sebab nanti takut orang kata dia bukan memang tugas isteri kena mengembirakan suami. Di sana ada surah yang berbeza. Kita seorang wanita taat pada suami kerana patuh pada Allah Ta'ala, beza dengan orang yang hidup semata-mata untuk suami dia sebab dia yakin suami dia yang menggembirakannya. Surah yang berbeza. Maka kena tanya esok akan datang akhwat, kita layan suami kita tak? Sebab kita kasih pada dia ataupun sebab kita perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk taat pada suami kita. Samalah juga orang lelaki. Sebab apa nak nikah esok? Ni kena baca buku Aiman Azlan. Sangat menarik perbahasan ni Aiman Azlan. Itu surah yang pertama yang kita kata dia bergantung ataupun dia redha selain daripada Allah Ta'ala, yakni dengan dia bergantung redha kepada makhluk dalam surah kepada manusia. Ada juga satu lagi surah dia bergantung pada makhluk, yakni bergantung pada amal dia. Ni kita bahaya, kita takut. Surah yang makhluk tadi pada manusia tadi tu surah orang awam kebiasaannya. Surah yang kedua ini bergantung pada amal ini adalah kebiasaan orang yang duduk atas jalanan mengaji agama. Bila mana dia merasakan bahawa puasa sunat dia, sembahyang dia, qiyamul lail dia, mengulang Quran dia, mengaji kitab khatam dia, telah melayakkan diri dia ini untuk mendapatkan janji kebaikan Allah Ta'ala, maka kata ulama, orang-orang ini juga hati-hati. Sebab apa dia? Sebab dia bergantung harap pada amal dia, pada usaha dia, tanpa dia sedar. Maka kata ulama, sebenar-benar orang yang duduk atas jalan yang sebenar bila mana hati dia lagu mana? Bergantung harap semata-mata kepada Allah Ta'ala. Hati dia ni tak rasa redha, hati dia ni tak rasa puas, melainkan semata-mata dia buat apa sahaja dalam kehidupan dia kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang duduk gantung hati dia pada Allah Ta'ala lah orang yang sebenar-benarnya orang yang duduk atas jalan yang hak. Nah. Sebab itu bila mana kita faham perkara ini, orang mukmin yang sebenar, walaupun dia ada harta, walaupun dia berkahwin, ada keluarga, walaupun dia buat amal soleh yang banyak, dia tak pandang kepada perkara-perkara tersebut, melainkan dia memandang kepada Allah Ta'ala. Dia meresap sungguh-sungguh firman Allah. Allah Ta'ala sebut apa di dalam Al-Quran? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa dia? Dia memanai, dia meresap sungguh makna firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa dia? Inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillah, semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Sebab itu bila mana orang yang duduk atas jalan yang sebenar, walaupun dia dapat apa sahaja nikmat, contoh dia jadi orang kaya, Rashid, esok Rashid jadi MB Johor, mana tahu? Nah, mana tahu Rashid? On Rashid. Tak, Rashid, dia memandang kepada Allah Ta'ala yang telah mentaklifkan ujian dan juga kedudukan kepada dia. Saya esok PE jadi orang kaya, dia memandang harta tersebut adalah daripada Allah Ta'ala. Bila mana orang puji dia, dia buat amal soleh, bagusnya Mu'in ulang alik masjid 24 jam dah, bagusnya Mu'in. Hati dia memandang kepada apa dia? Allah Ta'ala lah yang telah memberikan hidayah dan juga taufik untuk dia buat amal ibadat. Maka kena cek balik, kita duduk dalam jalan ini ataupun tidak. Kalaulah kita tak duduk pada jalan ini, kena cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat minta kepada Allah Ta'ala, mengaji dan tinggalkan apa yang patutnya kita tinggalkan, dan tuju kepada mana yang sepatutnya kita tuju. Naam. فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي ليخرج الأخلاق السوء منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين زرع ليحسن نباته ويكمل ريحه. Nah, bila mana Syekh bahas panjang-panjang ataupun muruk Syekh yang panjang-panjang yang kita bahas tadi tu, nak bagi tahu kepada dia besar tak tujuan untuk kita bersih
bersihkan hati kita yang banyak lalai ingin untuk fokus kepada semata-mata kepada Allah Ta'ala. Susah ke senang? Susah. Maka Sidi Syekh bagi satu solusi yang sepatutnya setiap daripada orang kita buat apa dia? Sidi Syekh kata apa dia? Sepatutnya ketahuilah sayugia bagi seseorang yang menuju kepada jalan akhirat, bahawasanya patut ke atas dia ini ada seorang guru. Apa sifat guru tersebut? Seorang yang mursyid, lagi murabbin. Seorang yang mursyid, seorang yang kita kata ni bersifat dengan mursyid, lagi pandai mendidik. Supaya apa dia? Supaya guru tersebut tugasnya apa dia? Liyukhrija, supaya ia dapat mengeluarkan ataupun menghilangkan daripada diri dia ini ataupun diri seorang salik ini dengan perangai-perangai yang buruk ataupun yang jahat dengan didikannya. Adakah semata-mata menghilangkan perkara yang tidak baik? Tidak. Tugas guru yang mursyid itu juga sifatnya akan memasukkan, kita kata, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan maksud bagi proses tarbiyah itu sendiri adalah suatu kerja. Tidak upah seperti kita kata kerja seorang petani, yang mana tugasnya ini adalah membuang duri dan juga mencabut rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Dan juga tujuannya apa dia? Supaya tanamannya itu hidup segar dan juga menghasilkan hasil yang sempurna. Kata Sidi Syekh, perumpamaan tarbiyah seorang guru yang mursyid ini seumpama seorang petani yang tugas dia ini buang, kita kata, duri ataupun tanaman-tanaman yang hidup di sekeliling pokok tumbuhan ni. Supaya apa dia? Supaya bila mana dia cabut zat yang sepatutnya ataupun baja yang kita bagi kepada pokok yang kita tanam itu tidak diambil manfaat oleh pohon-pohon yang tumbuh melata. Supaya bila mana dia ambil, kita petani itu cabut, kita kata, tumbuhan ataupun duri-duri yang hidup di sekeliling tambahan tersebut, dibaja dengan baja yang baik, pada akhirnya pohon itu akan mengeluarkan hasil dan juga faedah yang bermanfaat. Naam. Maka kata Sidi Syekh juga, maka tidak sepatutnya bagi seorang yang salik, yakni seorang murid yang menuju kepada jalan akhirat, berlalu kepada jalan tersebut tanpa ada seorang guru yang mana kita kata mendidik dia, mengajarkan baginya adab dan juga menunjukkan jalan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa dia? Sebab Allah Ta'ala sendiri mengutuskan, kita kata, Rasul untuk menjadi pembimbing kepada umat. Dan apabila Rasul itu telah, kita kata, telah meninggal dunia, Allah Ta'ala menjanjikan kepada umat tersebut adanya khalifah ataupun khulafa yang menggantikan kerja-kerja para Nabi untuk membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sidi Syekh, bila mana kita faham perumpamaan tersebut, maka sebab itu kita akan faham tak patut orang yang nak kepada Allah Ta'ala ini berjalan di atas jalanan tersebut tanpa ada seorang guru yang membimbing. Seumpama sunnatullah, Allah Ta'ala nak kebaikan kepada manusia, Allah Ta'ala utus seorang Rasul. Bila mana Rasul, yakni baginda Nabi Muhammad SAW itu meninggal, Allah Ta'ala melantik di kalangan hamba-hamba yang ada ataupun pengikut-pengikut Rasul ataupun baginda Nabi Muhammad SAW khalifah. Tujuannya apa dia? Untuk ganti tugas Rasul. Maka begitulah juga kita. Nabi tak ada dah. Kalaulah kita nak kepada Allah Ta'ala, mestilah kita cari seorang guru yang mana guru tersebut sifatnya apa dia? Boleh tunjuk jalan, boleh ajar kepada kita apa yang sepatutnya kita buat untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Maka itu adalah murad Sidi Syekh. Nah, kemudian kita akan masuk kepada perenggan guru hak lagu mana? Sifatnya hak sepatutnya kita jadikan sebagai seorang guru. Nah, فلا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله تعالى أرسل للعباد رسولا لإرشاد إلى سبيله،
فلما ارتحل صلى الله عليه وسلم خلف الخلفاء في مكانه يرشدون إلى الله تعالى. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما، لا أن كل عالم يصلح له. وإني أبين لك بعض علاماته على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. فنقول: من يعرض عن حب الدنيا وحب بالجاه وكان قد تابع لشخص بصير تسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والشرب والقول والنوم وكثرة الصلاة والصدقة والصوم، وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والشكر والتوكل واليقين والسخاوة والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والحلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها، فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الاقتداء به. لكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر. Kemudian kata Sidi Syekh, dan sifat seorang guru yang mursyid yang layak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mestilah dia itu seorang yang betul-betul alim. Jadi syarat yang utama untuk kita tengok seseorang ini layak ke dia untuk kita angkat menjadi guru yang murabbi, guru yang mursyid, mestilah dia ini orang yang alim. Orang jahil tak boleh jadi. Orang jahil tak boleh jadi. Dan terlebih utama guru ini mestilah alim dalam ilmu fardu kifayah. Sebab ilmu fardu ain bukan sekadar kepada guru yang kena alim, kita sendiri pun kena alim ilmu fardu ain. Maka orang yang nak bimbing kita mestilah orang yang menguasai cabang dalam ilmu fardu kifayah. Tapi kata Sidi Syekh, bukan semua orang yang alim layak untuk menjadi pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tahu ada orang tu dia ni alim dalam ilmu fardu kifayah, tak boleh mudah-mudah kita angkat dia ini untuk jadi guru murabbi kita. Maka Sidi Syekh bagi di antara ciri-ciri guru yang boleh, kalaulah ada sifat-sifat ini pada mereka, bolehlah untuk kita berjumpa dan minta diri dia ini untuk mentarbiyah kita. Maka kata Sidi Syekh, dan sekarang aku akan nyatakan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas, supaya tidaklah bermudah seseorang ini mengaku bahawasanya diri dia ini adalah seorang guru yang mursyid. Apakah sifat-sifatnya? Yang pertamanya, guru yang mursyid itu adalah, seorang yang berpaling daripada mencintai dunia dan juga jah, yakni mencintai pangkat. Jangan kita faham bila mana kita kata seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia itu dengan erti kata dia ni mesti orang miskin. Tak mesti. Tak lazim lagu tu. Maksudnya jangan kita tengok, okey, orang ni alim kaya, tak layak jadi guru mursyid. Bukan sifir dia lagu tu. Sifir dia mestilah seseorang ini dia ni berpaling daripada mencintai dunia dan juga pangkat. Masalah kata dah, soalnya adalah soal hati, bukan soal benda dan juga keduniaan. Sebab apa dia mesti berpaling daripada dunia? Kata ulama, sebab dunia adalah sebab kepada dosa dan juga kehinaan. Dan seseorang yang nak menyampaikan kepada Allah Ta'ala mesti tinggal perkara tersebut. Macam mana dia sendiri tak sampai pada Allah Ta'ala, dia sendiri masih terikat kepada cinta, kepada kehinaan dan juga punca kepada dosa, tiba-tiba nak terik orang lain kepada Allah Ta'ala, tinggal perkara tersebut. Hal keadaan diri dia sendiri tidak mampu untuk tinggalkan perkara-perkara keduniaan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kata Sidi Syekh, beliau mestilah seseorang yang berguru dengan guru yang mursyid juga, yang mengetahui banyak tentang hal keadaan diri dia. Dan guru yang mursyid itu juga mestilah berguru dengan seorang guru yang mursyid sebelumnya. Dan begitulah kita kata wujudnya silsilah tarbiyah daripada guru mursyid kepada guru mursyid, sehingga sampailah kepada
Sirina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ciri yang kedua ni lagu apa dia? Mestilah orang yang kita nak angkat jadi guru mursyid itu juga mendapat tarbiyah daripada seorang guru yang mursyid. Maksudnya silsilah sanad tarbiyah itu bersambung. Mesti jelas daripada siapa guru ini ditarbiyah, daripada siapa guru ini ditarbiyah, daripada siapa guru itu ditarbiyah, sampailah bawa kepada tabi'in, dan kita tahu siapa yang mendidik tabi'in tersebut, dan kita tahu golongan tabi'in dididik oleh golongan sahabat, dan kita semestinya mengetahui bahawasanya sahabat itu ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab pada hakikatnya yang menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti jelas sanad tarbiyah itu daripada siapa. Dia tak boleh mudah-mudah kerana dia mengaji contoh sampai PhD, dia bertalaki kitab sikit, lalu dia pun nak buka. Kalau kata kita kat mudah-mudah ni nak buka tarekat lah, nak buka hadarah, nak suruh orang berbai'ah dengan diri dia. Ni semua penyakit-penyakit hati. Ciri yang seterusnya kata Sidi Syekh, mestilah seorang guru itu telah berjaya mendidik diri dia sendiri. Untuk mengurangkan kita kata makan, mengurangkan kita kata bercakap, mengurangkan tidur, memperbanyakkan sembahyang, bersedekah dan juga berpuasa. Sebab apa kena kurang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa kena kurang makan? Kata ulama, bila mana seseorang ini banyak makan, dia akan melemahkan tubuh dia, dan juga dia akan memberikan kesan kepada ibadah. Tak usah tengok orang lain lah. Contoh hari ni kan hari Isnin, lepas makan, apa perkara yang pertama sekali kita nak buat? Nak bagi lepas bagi nak buat apa dia? Nak main telefon. Cuma kita tukarlah dengan makna yang baik sikit. Nak rehat. Sedangkan kita sebut makan untuk bagi tenaga. Alih-alih lepas makan kita rehat. Jadi sebab itu kata ulama apa dia? Orang yang bila mana banyak makan, dia akan melemahkan tubuh. Bukan dengan makna lemah secara hakiki, tapi dia akan menyebabkan tubuh dia ini banyak tidur dan sebagainya. Memberi kesan pada mudarat lagu mana? Semalah dan sebagainya. Kemudian sebab apa kena kurang bercakap? Sebab asal daripada penyesalan ini kerana banyaknya bercakap. Banyaknya penyesalan sebab banyaknya bercakap. Samalah macam duduk depan ni, banyaknya terangkan orang dah. Beramal buat ke tak lagi? Belum tentu. Tapi hak sudah tentu adalah akan dihisap oleh Allah. Maka kata ulama, mestilah guru itu sendiri berjaya mendisiplinkan diri dia ini untuk kurang makan, untuk kurang bercakap. Sebab punca daripada banyaknya penyesalan adalah banyaknya bercakap. Kemudian kurang tidur. Sebab apa kena kurang tidur? Sebab berlalu nasihat sebelum daripada ini juga kita telah baca, banyaknya tidur ini mengurangkan banyaknya ruang waktu kita ini untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Kata ulama juga, banyaknya tidur ini memendekkan keberkatan waktu dan juga umur yang ada pada diri kita. Bahkan kata ulama, banyaknya tidur menyebabkan kita ini terhijab ataupun diharamkan daripada hakikat tujuan penciptaan. Ini beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi seseorang yang mana dia guru yang sebenar-benarnya mursyid ini, dia sendiri berjaya latih diri dia ini untuk kurang makan, untuk kurang bercakap, untuk kurang tidur, dan memperbanyakkan masa-masa dia kepada bersembahyang, yakni sembahyang sunat, yakni banyaknya bersedekah dan juga berpuasa. Kemudian ciri yang keempat, mestilah seorang guru yang mursyid ini, cirinya apa dia? Beliau ini dengan sebab dia ini belajar dengan guru dia yang mursyid juga, maka dia telah mampu menjadikan kita kata akhlak yang mulia sebagai cara hidup dia. Akhlak mulia lagu mana? Daripada sifat sabarnya, daripada kita kata memperbanyakkan sembahyang, daripada sifat syukur dia, daripada sifat tawakal, yakin, qanaah. Qanaah ni apa dia? Rasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Hati dia ini tenang dengan takdir yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada dia. Lalu sifatnya lagu mana pula seterusnya kata Sidi Syekh? Mestilah dia ini seorang yang
bersifat dengan sifat santun. Kalau macam istilah Gen Z kat sekarang ni, soft spoken lah. Bahasa Melayu formalnya bersifat dengan sifat sopan santun. Bahasa sekarang soft spoken, cakap berhalus je. Kalau tengok dia bercakap tu rasa tenang je hati. Mana tu? Nak seorang guru yang betul-betul mursyid. Lagi, beramal dengan akhlak mulia. Lagu mana mesti ada. Bahasa mudahnya Sidi Syekh kata, sifat yang keempat kalau kita kata guru ini bersifat dengan sifat yang mursyid, pada diri dia itu terpancar didikan guru dia. Terpancar dengan apa dia? Dengan akhlak yang mulia. Hak Hana sebut tadi itulah, kalau kita dah faham lah. Kemudian kalau kita terjemah secara literal lah daripada kitab. Apa dia lagi? Bersifat dengan tawaduk. Banyaknya ilmu, betul ataupun benar daripada sudut tindakan dan juga perkataan dia. Seorang yang malu, seorang yang menyempurnakan janji, seorang yang tetap dan juga tenang dengan pendirian dia, tenang dengan kita kata hai'ah ataupun pembawaan dia, tenang ataupun kita kata berhati-hati dalam segala urusan dan juga sebagainya. Dan kata Sidi Syekh, dan apabila ia bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah nur daripada anwar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk kita ikut. Akan tetapi kata Sidi Syekh, kewujudan seorang guru yang ada sifat-sifat seperti ini adalah sangat, kita kata, nadir ataupun jarang untuk kita jumpa. Bahkan ia lebih susah untuk kita jumpa berbanding dengan kita jumpa, kita kata, permata ataupun beliran yang berwarna merah. Dan kata Sidi Syekh, dan barang sesiapa yang mendapat rezeki yang baik, yakni dengan bertemu dengan syekh yang mursyid, dan ataupun kita kata bila mana kita jumpa dengan syekh pula sudi untuk terima kita, syekh pula sudi untuk tarbiyah diri kita, maka patutlah ke atas kita ini untuk menjaga adab-adab kepada syekh tersebut, sama ada adab secara zahir ataupun secara batin. Faham ke tak bila mana nak baca gini? Sebab anak rasa dia adalah suatu perkara yang direct dah. Maksudnya kata Sidi Syekh, ada 4 sifat yang kita kena perhati. Ada 5. Yang pertama sekali mesti alim. Yang kedua, mestilah seseorang yang diri dia itu berpaling daripada dunia dan juga pangkat. Mestilah seseorang diri dia itu ada silsilah sanad tarbiyah, bersambung silsilah sanad dia. Dan juga mestilah seseorang diri dia itu berjaya untuk latih diri dia sendiri. Kita tengok, kita tilik Sidi Syekh sendiri bercakap dengan, beramal dengan apa yang dia cakap, dan terpancar daripada ahwal syekh itu akhlak-akhlak yang mulia yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kata Syekh, kalaulah jumpa 5 sifat ini terhimpun pada seorang guru, meminta pada dia dan dia sudi untuk ajar kamu, maka ketahuilah dia adalah suatu perkara yang sangat nadir, dan kamu mesti jaga akhlak-akhlak dia. Soalan yang timbul, kata ulama, kita faham nak sampai pada Allah Ta'ala, nak duduk atas jalan yang betul, mesti ada seorang guru yang mursyid. Soalannya, dah kalau kita tak jumpa lagi, nak buat lagu mana? Kata ulama, kena buat 2 benda. Yang pertamanya, mestilah kita ini berdoa kepada Allah Ta'ala sampai kita jumpa. Yang kedua, selagi mana kita tak jumpa guru yang mursyid yang bersifat dengan 5 sifat yang telah kita nyatakan sebelum daripada ini, kata ulama, mestilah kita ini memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sifat guru yang mursyid adalah dia mengeluarkan sifat yang mazmumah yang ada pada diri kita dan mengisi dengan sifat-sifat mazmumah, memandu diri kita ini kepada Allah Ta'ala. Maka kata ulama, apa yang boleh menggantikan sifat guru tersebut adalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, kalaulah kena berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak mana kena selawat? Banyak mana kena selawat? Maka kata Syekh Hisham Kamil, bagi orang awam, sekodoh-kodoh mereka ini kena berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak
300 kali. Tapi kepada seorang penuntut ilmu ataupun orang yang mengaji ilmu agama, orang yang duduk dalam bidang ilmu agama, banyak mana? Ala aqal mestilah 1000 kali sehari. Mesti. Barulah kata guru-guru, barulah kalau kita berselawat dengan selawat yang betul, dengan jumlah yang betul, dalam keadaan hati kita betul-betul memaknai selawat tersebut, insya-Allah kata ulama, selawat tersebut akan menggantikan tugas guru mursyid yang kita tercari-cari tersebut dengan mengeluarkan, yakni dengan memandu hati kita ini letak di atas sifat-sifat yang mahmudah, dalam keadaan kita meninggalkan sifat-sifat yang mazmumah. Jelah, faham? Boleh ni? Kok mana kena cari, kena berdoa setiap hari. Jangan tinggal minta kepada Allah Ta'ala pertemukan dengan guru yang boleh bimbing kita. Kalau orang kurang, ala akal, kalau dah tak jumpa guru-guru yang mursyid ni, ala akal bagilah suami kita, orang yang menjadi imam kita tu, boleh bimbing kita kepada jalan yang sebenarnya. Bagi orang lelaki, kita nak bimbing isteri kita, ala akal mestilah cari guru yang mursyid. Sebelum daripada masuk adab, satu benda yang nak tekankan kepada itu, kita hidup pada zaman yang fitnah. Bila mana agama aja, bila mana ulama sebut kena cari guru yang mursyid, di sana ada cakapan-cakapan ataupun fitnah-fitnah yang berlega dalam masyarakat kita. Seolah-olah kita cari guru ini, seolah-olah kita mendewakan guru. Satu benda yang kita kena faham dalam isu ini, guru adalah wasilah, bukan ghayah. Bila mana ilmu tasawuf ataupun Sidi Syekh Imam Ghazali suruh untuk kita ni cari guru mursyid, ataupun dituntut dalam ilmu tasawuf ni kita ada tarekah, kita ada guru yang membimbing rohani kita, bukan dengan makna kita nak mendewakan guru tersebut, tapi sebab kita faham sebagaimana Sidi Syekh sebut, Allah Ta'ala nak kebaikan kepada umat, Allah Ta'ala hantar Rasul, Allah Ta'ala nak kebaikan kepada diri kita, mestilah kita cari pengganti kepada Rasul, yakni para alim ulama. Maka guru adalah wasilah untuk sampai kepada Allah Ta'ala, bukan guru itu adalah ghayah. Kiasan sebagaimana kita sembah ataupun kita sembahyang menuju kepada Kaabah, bukan dengan erti kata kita sembah Kaabah, tapi dia adalah kiblat, dia adalah wasilah, dia adalah tuntutan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita beribadat kepada Kaabah. Hakikat sebenarnya kita adalah sembah kepada Allah Ta'ala. Maka samalah juga bila mana kita kata dalam hal bertarekat ataupun berguru, bukan dengan makna kita mendewakan guru, bukan guru segala-galanya, tidak. Tapi sebab kita faham guru tersebut dia sampai kepada Allah Ta'ala, dia juga akan tunjuk jalan kepada kita yang jahil ini untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Itu secara ringkaslah berkaitan dengan fitnah yang berlaku dalam masyarakat kita bila mana kita sebut berkaitan dengan tarekat, dengan guru dan seumpamanya. Nah, kemudian ومن ساعده السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. أما الاحترام الظاهر أن لا يجادله ولا يشغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، ولا يلقى بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعها، ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما الاحترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا يمكنه في الباطن، لا فعلا ولا قولا، لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره. نعم. وليحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صهن قلبه، فيصفى عن لوث الشيطنة، وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. Nah, kemudian kata Sidi Syekh, dan barang sesiapa yang bertemu ataupun mendapat kebahagiaan dengan bertemu dengan seorang syekh yang mampu memimpin diri dia, itu daripada sudut syekh,
maka dituntut ke atas dia untuk memuliakan gurunya itu daripada segi zahir ataupun daripada segi batin. Adapun ada adat daripada segi batin tu lagu mana? Yang pertamanya mestilah dia ini tidak kita kata bergaduh ataupun bertengkar dengan gurunya, dan janganlah pula ia ini berhujah melawan dalam apa jua masalah walaupun ia mengetahui salahnya pada zahir, yang ni salah gurunya pada secara zahir. Maksudnya apa dia? Adakah kita mesti bila mana kita berguru dengan seorang guru kita buat betul ke salah ke, mesti betul ke? Adakah lagu tu? Tidak. Jadi apakah yang nak dimaksudkan dengan adab secara zahir bila mana Sidi Syekh kata jangan kita ini bersalahan ataupun kita bergaduh dengan Sidi Syekh, dengan guru kita? Yang pertamanya, kalaulah Sidi Syekh kata jangan kita bergaduh dengan guru kita, kalaulah pada zahirnya guru kita itu buat salah ataupun buat salah lah pada zahirnya, maka kena tengok salah tu pula kerana salah daripada sudut sifat manusiawi. Mungkin sebab dia tua, mungkin sebab dia sakit, mungkin dengan sebab dia ada masalah dan sebagaimana, maka dia buat kesilapan. Maka Sidi Syekh kata kalaulah guru kita ini buat kesilapan, sabar, jangan gaduh, jangan kita ini buat macam bahasa sekarang macam nekam, no, pressure. Tahu dah guru kita buat salah, sibuk tanya apakah hukum sekian. Sebab apa dia? Tujuannya sebab nak memalukan guru, ataupun gurunya ni tersilap dalam mengajar, sibuk nak bertentang dengan guru. Itu maksudnya jangan kita cepat untuk bertemu dengan guru kita. Tapi adakah tak boleh nak tegur? Boleh, tak ada masalah. Bila nak kena tegur? Pada waktu yang guru kita telah tetapkan. Biasanya guru dia ada waktu yang khususi dengan murid untuk jumpa. Pada waktu tu bila mana kita tahu guru kita salah, maka bagaimana adab kita untuk bertanya? Pada waktu sekian saya nampak Syekh sekian betul ataupun tidak? Maka itu adalah apa yang nak dimaksudkan oleh Sidi Syekh, jangan kita bertemu dengan guru kita. Dan Sidi Syekh juga maksudkan janganlah kita ini bersalahan dengan guru kita pada perkara yang harus. Maksudnya perkara yang berbentuk pilihan. Bukanlah perkara tersebut yang bersalahan dengan syarak, perkara yang harus. Cuma mungkinlah pada zahirnya salah dan sebagaimana, maka redha kepada kita itu akan bawa kepada ada hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, janganlah kita ini bersegera meletakkan sejadah di hadapannya kecuali pada waktu ia hendak menunaikan sembahyang. Dan apabila ia telah selesai sembahyang, maka hendaklah kita ini segera mengangkatnya. Adakah nasihat yang kedua ini secara khusus kepada khidmat kepada Syekh semata-mata, ataupun khusus kepada surah hampa sejadah kepada Syekh saja? Jawapannya tidak. Yang nak dimaksudkan pada adab yang kedua ini adalah bagaimana kita jaga tata tertib kita dengan guru kita. Walaupun pada awal yang pertama tu kita nak khidmat pada Syekh, nak pergi hampa sejadah. Contoh macam Rashid adalah guru anak, nanti masa waktu habislah anda nak hampa sejadah pada Rashid. Surah keadaan anda nak berkhidmat pada Syekh, tapi tak betul. Maksudnya pada adab yang kedua ini, walaupun kita nak beribadat, walaupun kita ini nak berkhidmat kepada Syekh, kita nak buat baik pada Syekh, mestilah kena pada tata tertib yang sepatutnya. Maksudnya poin yang kedua ini tidak terikat kepada hampa sejadah, tidak terikat kepada lipat sejadah sahaja. Banyak surah kita boleh berkhidmat kepada guru kita, dan pada waktu kita nak khidmat tu kita tahulah apa yang patutnya kita buat. Kita nak khidmat daripada sudut tolong IT, kita nak khidmat daripada sudut tolong hidang makan, kita nak berkhidmat pada tolong bawa kitab, bawa beg, mestilah pada tata tertib yang sepatutnya. Tak boleh nak khidmat pada Syekh, Syekh baru habis duk sibuk kutip kitab Syekh dah. Dia menjadi su'ul adab juga walaupun pada surah yang baik. Maka maksud pada adab yang kedua ini, kita nak berkhidmat pada Syekh, mestilah pada surah tata tertib yang sepatutnya. Yang ketiga, janganlah kita ini memperbanyakkan sembahyang sunat di hadapannya. Adakah dengan makna secara zahir kita jangan sembahyang sunat? Tidak. Yang dimaksudkan pada poin yang ketiga ini, janganlah kita ini menunjuk-nunjuk, seolah-olah kita nak tunjuk bahawasanya
kita ni lebih banyak ibadat daripada Syekh. Seolah-olah kita ni lebih tahu daripada Syekh. Tidak semata-mata dalam surah ibadah, surah dalam ilmu begitu juga. Sebab kita sebelum pada ni khatam kitab Qatrun Nada, kitab Alfiyah Ibn Malik. Maka bila Syekh buka, bila mana Syekh buka kitab Jurumiyah, kita sibuk nak share faedah, tak kena. Maka surah yang dimaksudkan dengan memperbanyakkan sembahyang sunat di hadapannya itu dengan erti kata kita nak tunjuk bahawa diri kita ni lebih, tak boleh. Adab kita dengan guru kita tak boleh lagu tu. Okay. Yang keempat adalah mestilah kita ini buat apa yang guru kita telah perintah dengan kadar kemampuan kita. Ni surah kalau orang yang bertarekat, itu makan tahu. Pada marhalah-marhalah tertentu guru akan bagi wirid-wirid yang sepatutnya kita buat. Kalau dalam sebagai contoh ambil dalam tarekat Syazili, zikir ataupun wirid asah dia mestilah sebanyak 100 kali kita zikir la ilaha illallah, kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga 100 istighfar. 100. Marhalah yang kedua akan ditambah dengan baca bacaan-bacaan tertentu. Maka kalau dalam surah kita bertarekat, yang dimaksudkan dengan adab yang keempat ini, tak boleh kita tinggal wirid yang guru kita telah bagi sebab kita rasa kita mampu untuk ambil wirid pada peringkat yang seterusnya. Tak boleh. Kalau dalam surah keadaan yang lebih umum, tak boleh kita ambil pandangan, bukanlah tak boleh dengan makna hakiki, tak boleh daripada segi adab. Contoh, kita ada pilihan seseorang, contoh macam Mu'ih mengaji dengan Syekh Basir, dan Mu'ih ambil Syekh Basir sebagai guru mursyid dia. Mu'ih habis tahun 4 nanti ataupun habis tahun 3 fasa Soifi nanti, Mu'ih ada pilihan untuk sambung master dekat Jordan ke dekat Malaysia. Maka bila mana Mu'ih cerita ahwal kehidupan dia pada Syekh, Syekh kata lebih baik mu sambung Malaysia. Padahal Mu'ih tahun 1 ni target dah nak sambung kat Jordan. Walaupun pada zahirnya Mu'ih nampak pilihan dia lebih baik daripada pilihan Syekh, secara adabnya tak boleh kita tinggalkan pandangan Syekh, kita ambil pandangan kita. Ini adab kita bila mana kita berguru. Boleh? Ini 2 surah lah, dalam bentuk zikir, dalam bentuk bertarekat, dalam bentuk umum secara pilihan. Dan kelebihan bila mana kita berguru ni, apa dia? Kita boleh minta pandangan Syekh dalam kebanyakan masalah kehidupan kita. Syekh akan tolong bantu bagi irsyad kepada kita. Itulah kelebihan orang yang ada guru berbanding orang yang tidak ada guru. Jelas? Maka seterusnya ada pun ada adab secara batinnya. Yang pertama sekali, mestilah setelah daripada kita ni terima arahan daripada guru kita ini, maka janganlah hati kita ini pula ingkar kepada apa yang telah kita terima secara zahir. Sebab kata Sidi Syekh, jangan pada perbuatan, jangan pada perkataan. Maksudnya janganlah selepas daripada guru kita kata A, kita balik, kita ingkar daripada sudut perbuatan ataupun kita ingkar daripada sudut hati. Kita tolak. Sebab apa dia? Yang pertamanya, supaya kita ini terselamat daripada sifat-sifat ataupun tanda-tanda orang munafik. Katakanlah, Sidi Syekh katakanlah kita tak mampu nak buat perkara tersebut, maka sebaiknya diri kita ini jangan ambil tarekat ataupun janganlah kita ini bersuhbah lagi dengan guru. Kita kena tinggalkan perkara tersebut sehinggalah hati kita ini selari ataupun kita boleh terima dalam proses tarbiyah tersebut. Nanti akan sambung lepas daripada azan.
Boleh ke ana minta izin malam ni nak habis lewat sikit lah. Lewat sikit. Sebab ana target kalau antum setujulah, ana ingat ke hari Jumaat ni nak buat lepas Jumaat khatam tu. Kira sebelum, sebab kita nak kerja habis bulan 6. Dan sebab meraihkan ada sahabat-sahabat nak keluar travel dan sebagaimana macam Syafi'i yang ada kerja lain lepas ni. Boleh ke malam ni nak kerja dalam tiga nasihat ni, sebab nasihat selepas daripada ni adalah nasihat yang kita kata Imam Ghazali terang tu secara hakikat dah lah, direct dah tu kepada makna yang nak disampaikan. Jadi anda ingatkan nak bawa kepada hari Jumaat ni tinggal 2 nasihat je, walaupun 2 nasihat yang panjang, tapi siang hari dah, hari Jumaat pula ghalibannya tak berat lah untuk diselesaikan. Boleh ke? Boleh eh? Akhwat boleh eh? Syabab boleh? Boleh? Asyik boleh asyik? Asyik ni sikit dia. Ni, ha? Pukul 10 boleh tak? Pukul 10 lebih sikit lah, 5 minit 10 minit. Sebab Anas sebenarnya tak berkenan sangat kalau akhwat lebih daripada pukul 10. Mulakan kita nak kerja khatam kan. Maka matlamat malam ni menghalalkan lah cara tu. Kita sambung pada adab yang seterusnya. Itu adab yang pertama lah, adab secara batin. Kata Sidi Syekh, bila mana kita dah terima seorang guru dan guru kita telah bagi irsyad dan kita telah terima, secara zahirnya kita terima, depan guru kita terima, tak boleh belakang tu kita cakap lain, tak boleh kita, ataupun kita tak cakap tapi hati kita tak yakin, hati kita tolak, hati kita masih lagi bersangka-sangka, maka tak boleh. Sebab Sidi Syekh kata yang pertamanya, kita tidak terselamat daripada sifat seorang munafik. Yang kedua, sebab Sidi Syekh kata, kalaulah kita tak boleh lagi nak bentuk diri kita untuk duduk dalam proses tarbiyah tersebut, maka sebaiknya jangan kita bersuhbah, jangan kita mengambil tarekat ataupun guru yang musyrik. Sebab apa dia? Sebab pada akhirnya takut jalan yang sepatutnya mendatangkan faedah kepada kita, wal'iyazubillah mendatangkan fitnah kepada kita, ataupun kalau yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf adalah mendatang Allah Ta'ala hijab kita daripada kebaikan ilmu dengan sebab su'ul adab kita kepada punca ilmu. Bahasa mudahnya begitulah dalam adab yang pertama tu. Bila mana guru kita bagi pandangan, baiknya pada perkara yang harus ada pun pada perkara yang ikhtiar, kita dah terima dah. Jangan belakang tu buat lain. Pertamanya sebab takut tak selamat daripada sifat munafik. Yang keduanya takut kita ini bahasa mudahnya terhijab daripada faedah ilmu ataupun cahaya ilmu tersebut. Maka katakanlah kalau betul daripada awal kita tak mampu nak terima pandangan orang lain, duduk keras dengan pandangan kita juga, maka kata Sidi Syekh Imam Ghazali kata lebih baik kita jangan bersumpah lagi, didik betul-betul diri kita sampailah kita bersedia untuk menerima pandangan dan juga didikan daripada seorang guru.
Sebab guru bagi pandangan bukan ikut hawa nafsu, bagi pandangan berdasarkan ilmu dan juga nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua terhimpun pada adab yang kedua ni dua pula pecahan dalam tu. Yang pertamanya, adab secara batin kita dengan guru kita lagu mana? Mestilah kita ini menjauhi daripada bersahabat dengan sahabat yang jahat ataupun sahabat yang su'. Sebab apa dia? Sebab pada akhirnya dia akan mengosongkan, kita kata, hati kita ini daripada segala ya, sebab jahat. Sebab apa? Adab yang kedua, bila mana kita ni duduk dalam proses tarbiyah hati, kita kena buat apa dia pula? Kita ini mestilah meninggalkan sahabat-sahabat yang tujuannya apa dia? Supaya dia dapat mengosongkan hati kita ini daripada pengaruh syaitan yang datang dalam surah manusia, dan juga dia akan suci daripada segala kekotoran syaitan. Bahasa mudahnya nak kata, bila mana kita ini ditarbiyah oleh guru, selain daripada kita jaga adab kita dengan guru, kita mesti pilih circle yang baik, kita mesti pilih kawan yang baik. Sebab apa dia? Sebab sifat manusia ini dia mencuri akhlak yang ada pada kawan dia. Terkadang guru kita ini isi dengan akhlak yang mahmudah dah. Guru kita isi dengan akhlak-akhlak, ajar dengan ilmu yang baik dah. Tapi oleh kerana kita berkawan dengan kawan-kawan hak tak berapa nak baik, dah, pada akhirnya kita ambil juga sifat-sifat hak tak baik daripada kawan kita, last kali menjadikan tarbiyah daripada guru kita itu tak ada faedah. Waktu sahaja murid yang nak disampaikan oleh Sidi Syekh, supaya tarbiyah daripada guru kita itu ada faedah. Sebab bahasa Imam Ghazali dalam nasihat ini, sebab syaitan ni ada datang. Syaitan ni dua. Syaitan yang dalam bentuk surah manusia, syaitan dalam bentuk surah jin. Kena tinggal dulu dalam surah manusia, barulah mudah untuk kita tinggalkan syaitan dalam surah jin. Itulah bahasa mudahnya. Dan Sidi Syekh kata yang adab yang terakhir sekali, dan walau bagaimanapun keadaannya, kita ini mestilah memilih kefakiran daripada kekayaan. Sebab apa dia kena pilih kefakiran berbanding kekayaan? Dengan makna bukan dengan makna kita kena hidup dalam kemiskinan, tidak. Yang dimaksudkan dengan memilih kefakiran itu adalah kita mestilah berusaha setakat mana kita mampu untuk hidup berpada-pada. Katakanlah Allah Ta'ala bagi rezeki lebih pula pada kita. Contoh, kita pilih untuk masuk dalam dunia perniagaan sebab kita tak mampu bergantung harap pada manusia. Tiba-tiba bila mana kita berniaga tu, Allah Ta'ala bagi rezeki lebih pada kita, maka hiduplah dalam keadaan yang berharta tu. Yang paling penting hati kita kena jaga. Yakni kefakiran yang dimaksudkan dengan di sini, kefakiran daripada kekayaan, dengan erti kata kita kena hidup dalam keadaan yang zuhud. Zuhud apa dia? Kita mengosongkan hati kita daripada dunia, dan kita berikhtiar untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan memilih kefakiran daripada kekayaan. Wallahu Ta'ala a'lam. Ini adab yang disebutkan oleh Sidi Syekh secara khusus bagi orang yang ada guru mursyid. Soalan, dah kalau kita tak ada guru mursyid, kita ada guru biasa-biasa je, Syekhul Fattah, kita ada guru yang mengajar dekat jamiah je, ataupun kita ada guru yang mengajar dekat Madarik, Ma'arish, Anzar dan sebagaimana je. Boleh ke tak kita nak beramal dengan adab-adab ini? Boleh, bahkan dituntut. Cuma Sidi Syekh bagi penegasan, kalau ada guru mursyid, terlebih kena jaga dengan perkara-perkara yang Sidi Syekh telah nyatakan. Wallahu Ta'ala a'lam. Okey, ni lepas pada ni kita speak, kita ikhtiar pukul 10 lagi. Insya-Allah Ta'ala kita cuba ikhtiar duduk pada Allah Ta'ala. Kejadian duduk pada Allah Ta'ala. Kita berikhtiar. Boleh ya? Kalau tak boleh pun dengar ya. Nak baca lagu ni dah. معنى التصوف والعبودية والتوكل بالإخلاص. ثم اعلم أن التصوف له خصلتان: الاستقامة مع الله تعالى والسكون مع الخلق. فمن استقام وحسن خلقه للناس وعمله بالحلم فهو صوفي،
والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه، وحسن الخلق للناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. Allah, boleh buat tak? Susah. Ya. Sidi Syekh kata, wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahawasanya tasawuf itu ada dua unsur. Sidi Syekh nak bagi tahu tentang apakah hakikat bagi tasawuf ini. Yang pertamanya, tasawuf ini maksudnya apa dia? Sebagaimana yang kita sebut dalam mukadimah itu, dia adalah ilmu yang berkaitan dengan keadaan hati. Dia bukan ilmu yang berkaitan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bila mana kita baca sekali macam sedap je tapi tak faham maknanya. Baca pula kali kedua, lepas tu kita rasa wow dengan perkataan-perkataan tersebut. Maka perkataan-perkataan itu bukan ilmu tasawuf. Tasawuf adalah perkara yang membincangkan berkaitan dengan hati. Apa sahaja yang dia bincang tersebut dibawa kepada hati ni untuk kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itu ada ulama' yang menyebutkan akronim bagi ilmu tasawuf. Huruf tak. Tak itu dengan makna apa dia? Tak itu dengan makna taubat daripada maksiat. Huruf sad itu dengan makna apa dia? Sabar daripada ujian-ujian yang Allah Ta'ala beri. Huruf waw itu dengan makna apa dia? Huruf waw itu dengan makna wafat pada janji. Janji pada Allah Ta'ala kita buat untuk kita beribadah pada Allah Ta'ala, juga dengan makna wafat pada janji kita pada manusia yang telah kita lafazkan. Huruf fa di situ dengan makna apa dia, kata ulama, dia akronim bagi faghar ataupun kosong. Hati kita ini kosong daripada makhluk, yakni semata-mata kepada Allah Ta'ala saja. Maka kata ulama, akronim daripada tasawuf ini sendiri menunjuk atas makna ilmu tasawuf itu sendiri, yakni yang membincangkan berkaitan dengan keadaan hati. Maka kata Sidi Syekh, ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf ilmu yang membincangkan hati itu ada dua unsur ataupun dua rukun. Rukun yang pertama apa dia? Adalah istiqamah dengan istiqamah. Yang kedua adalah baik kelakuan dengan makhluk. Kemudian Sidi Syekh syarah kat bawah, barang sesiapa yang tetap ataupun istiqamah akhlaknya dengan manusia, yakni bergaul dengan lemah lembut, maka seseorang itu adalah seorang yang sufi. Yang kedua, Sidi Syekh kata, istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya. Yakni apa dia? Yakni dia lawan segala kehendak nafsu dia. Telah berlalu daripada kita nasihat sebelum daripada ni kita sebut dah, usul bagi sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan kita mujahadah. Mujahadah yakni kita bersalahan dengan nafsu kita. Apa yang nafsu kita nak, kita lawan. Sehinggalah pada akhirnya nafsu itu terpaksa tunduk kepada kita. Yakni tunduk kepada kita untuk buat apa dia? Untuk buat taat kepada Allah Ta'ala. Iaitu itulah yang dimaksudkan dengan mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya. Yakni kita latih diri kita ini untuk bersifat dengan sifat-sifat keindahan peribadinya, yakni dengan akhlak mulia. Kata Sidi Syekh, manakala baik kelakuan dengan manusia pula adalah engkau tidak memaksa manusia untuk ikut kehendakmu. Bahkan sebaliknya, engkau memaksa diri kamu itu untuk melayani kehendak mereka selama mana tidak ada perkara yang menyalahi tuntutan syarak. Boleh buat ke tak yang kedua ni? Tak boleh, sebab pada akhirnya kita memilih buat untuk apa yang kita rasa kita nak buat. Maka sebab tu Ana sebut, ketika mana bertembung dalam diri kita ni perasaan, kehendak, perkara yang kita kena tanya bukan kita boleh buat ke tak, bukan kita nak buat ke tak, bukan kita suka buat ataupun tidak. Tapi perkara pertama sekali yang kita kena tanya pada diri kita, Allah Ta'ala suruh ke tak kita buat perkara ni? Maka bila mana Allah Ta'ala suruh kita buat perkara ni, maka kena buatlah sekadar yang kita mampu. Yang jadi masalah dalam kebanyakan diri kita adalah kita rasa kita nak buat, kita buat.
kita rasa kita tak mau buat, kita tinggal. Samalah juga dalam hal ehwal keadaan kita dengan baik kelakuan kita dengan kawan tu. Kita yang kena paksa diri kita ni untuk penuh tuntutan dalam kita ini bersahabat. Jadi kalau dalam perbahasan dalam ukhuwah kita sebut sebagai al-ithar. Kita melebihkan kawan-kawan kita melebihi diri kita, selama mana tidak bersalahan dengan perkara-perkara yang menyalahi syarak. Maka sebab itu kita kena tanya diri kita, inilah Islam aja. Inilah yang Islam aja sebenarnya. Selagi mana pada perkara tersebut tidak bersalahan dengan syarak, kita ada kemampuan untuk buat, tidak menjejahkan hak-hak kita, yakni belajar kita, masa tanggungjawab kita pada mak ayah kita, hak sepatutnya hak wajib lah, duduk dalam ruang lingkup sunat ataupun haram, selagi mana tidak bawa kepada perkara yang haram, maka buatlah. Ini secara ringkas lah. Dan anda nak sebut juga perkara yang anda terlepas sebut dalam muzakarah sebelum daripada ini, bila mana berkaitan hak dengan manusia, bukan semata-mata pada perkara-perkara yang indah sahaja ataupun perkara yang secara zahir, termasuk juga hak kebiasaan dalam muamalah kita dalam sehari-hari. Hak suka untuk anda tekankan sini adalah masalah berkaitan dengan hutang. Masalah berkaitan dengan hutang. Orang yang ngaji tasawuf, bila mana kita sampai pada poin yang kita kata baik kelakuan dengan makhluk, termasuk juga dalam masalah sehari-hari kita ada berkaitan dengan duit ataupun muamalah. Ada orang zikir Masya Allah, tasbih tak tinggal, ulang alik masjid ajib, ngulang Quran, lalu depan bilik dia surah As-Saf, lalu depan bilik dia surah Al-Mulk, lalu depan bilik dia surah Kahfi. Surah apa lalu? Kalau lalu tu tukar sama surah. Nak bagi tahu apa dia? Dia dengan Quran tu bagai aur dengan tebing, bagai isi dengan kulit. Maksudnya tak terpisah. Itu ahwal kehidupan dia dengan Allah Ta'ala, hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi hubungan dengan makhluk lagu mana? Buruk. Siapakah orang tak kata dia tu berakhlak dengan baik, walaupun kuat ibadah dia pada Allah Ta'ala. Sebab apa dia? Sebab buruknya muamalah dia dengan manusia. Samalah juga dengan surah hutang dan sebagainya. Hak ni kena teliti. Ngaji ilmu tasawuf, hutang orang tak bayar. Pendek. Ngaji ilmu tasawuf, kawan buat salah sikit, terus masa muka. Haji. Walaupun, macam mana sebut kepada itu, walaupun kita telah lalu dalam kitab Ayyuhal Wala, dan lepas pada ni, walaupun kita ngaji dah, kita baca dah, walaupun kita tak mampu nak buat, kena ingat satu benda, kita nak buat. Kena niat dalam diri kita, yang pertamanya nak buat. Yang kedua, kena minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala permudah kepada kita untuk beramal dengan perkara tersebut. Sebab hak pertama, istiqamah pada perkara yang kita kata ibadah ni untuk penuntut ilmu, secara adatnya mudah. Hak yang payahnya pada poin yang kedua ni, baik kelakuan sesama makhluk. Imam penuntut ilmu, imam tak penuntut ilmu, payah. Maka walaupun payah, bila mana kita dah lalu, yang pertamanya kena niat nak beramal, kena doa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala permudah. Bapa kena buat dua perkara tersebut, supaya bila mana kita berlalu surah kehidupan kita selepas daripada ni, walaupun kita tak mampu nak jaga diri kita 100%, boleh jaga 5%. Contoh, memang lepas pada ni kita marah kawan kita sebab tak buang tai kucing, contoh. Baju lama kat ampayan, contoh. Pinggan tak basuh kat dapur, contoh. Makanan tak masuk kat dapur, contoh. Contoh ni banyak contoh ni. Contoh peribadi lah. Walaupun sebelum pada ni kita marah, contoh 3 hari tak cakap, tapi lepas daripada kita lalu, lepas kata kita beringat, kurang jadi 2 hari. Itu adalah kita kata ulama menunjuk ke atas, ulama kata dia menunjuk ke atas ilmu itu beri bekah pada kita. Hak yang jadi masalah, lalu 4-5 kali dah Imam Ghazali diulang, hak pada anak Adam, tidak ada hak manusia sampai boleh menyebabkan muflih di padang mahsyar. Lalu pula orang yang sebenar-benarnya tasawuf ini adalah baik kelakuan dengan manusia. Lalu 4-5 kali dah khatam. Kalau bahasa Terengganu kok, balik kitab dah, ulang alik baca kitab tasawuf. Tapi hal ehwal keadaan dia sama je. Ini masalah. Ulama kata ilmu tersebut tidak memberi bekah kepada dia. Mungkin kerana salah niat dia belajar.
Maka sebab itu ana sebut kepada itu, walaupun kita baca secara hakikatnya susah. Dah. Kita nak pergi travel UK contoh. Kawan kita ajak buat umrah. Oleh kerana kita nak belajar ni, ingat mudah-mudah kau boleh tukar tiket walaupun cancel baru-baru ni sebab kurang dia. Ingat mudah-mudah kau boleh tukar. Payah. Tapi kata ulama, niat dulu. Bila mana niat kita baik kerana Allah Ta'ala dan kita mohon pada Allah Ta'ala, mungkin bukan hari ni Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk berubah, mungkin akan datang. Mungkin tak banyak kita berubah, mungkin sikit. Tapi yang pasti ilmu yang kita baca, yang kita belajar ini bagi kesan kepada diri kita. Dan segala-galanya bermula dengan niat kita pada hari ini. Maka niatlah sebanyak mungkin niat yang baik. Moga-moga Allah Ta'ala memandu itu. 11 minit lagi sebelum pukul 10. Jom masjid. ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء أحدهما محافظة أمر الشرع وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. Naam. Kemudian anak murid Syekh tanya. Sidi Syekh kata, wahai anakku, kemudian mu ni bertanya kepada aku tentang makna ubudiyah. Ubudiyah ni apa dia? Memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Maka Sidi Syekh kata, memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala itu terhimpun padanya 3 perkara. Yang pertamanya adalah engkau menjaga hukum-hukum syariat. Maksud jaga hukum syariat ni apa dia? Yang pertamanya mestilah kita melazimi perkara tersebut. Mesti kita beramal dengan perkara tersebut. Yang kedua, tak boleh atas diri kita ini tinggal hukum-hukum syariat tersebut. Dan yang ketiga, kata ulama, yang dimaksudkan dengan jaga hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita duk pelekeh hukum Allah Ta'ala. Contoh, kalau orang lelaki tengok orang puang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai budah. Kalau zaman-zaman anak dulu, dia kata apa dia? Ninja. Dalam surah ni nampak macam kura. Tapi orang yang mengaji tasawuf tak sepatutnya dia buat bahan agama tersebut sebagai bahan lawan. Tak boleh. Nampak? Dia ada beza. Dia nak kerja pukul 10 habis. Tak boleh lah. Termasuk dalam hukum-hukum syariat, tudung labuh tak boleh menanjing. Apa dia lagi? Istilah-istilah yang contoh. Ni dekat-dekat nak bahang PRU ni kan, demo nak Islam ke nak perbangunnya. Dia buat main perkataan Islam. Walaupun dalam surah keadaan orang yang betul-betul mengaji ilmu agama, dia tidak akan buat main perkara-perkara seperti ini. Sebab apa dia? Pada dia itu ada makna yang besar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Moga-moga Allah Ta'ala menjaga diri kita. Nampak tak? Maka bila mana kita lalu benda ni, kena pandai-pandai jagalah. Dah kalau buat juga, minta apalah Allah Ta'ala. Lemahnya diri kita kepada Allah Ta'ala. Al-aslunya kita kena tahu benda tu tak boleh buat amal. Malah nak sebut banyak ni, aku tak habis pun 10. Kemudian yang kedua, kata Sidi Syekh, redha dengan qada' dan pembahagian Allah Ta'ala. Hanya payah juga. Kita kena terima. Redha ni apa dia, Syekh? Kita kena terima dengan hati yang tenang. Bukan kita kena terima sebab tidak ada pilihan. Contoh macam kita mula-mula mari Jordan dulu. Sebab apa mari Jordan? Sebab mak ayah kita paksa. Sebab mak ayah kita alumni Jordan. Maka kita pun aku redha dengan qada' Allah Ta'ala. Redha dengan sebab tak ada pilihan. Maka tak betul redha lah betul. Redha dengan qada' pemberian Allah Ta'ala, redha dengan qada' Allah Ta'ala ni lagu mana? Hati kita ni rasa tenang. Hati kita ini penuh dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada diri kita mesti baik. Walaupun dalam keadaan hati kita nampak secara zahirnya tak baik. Sebab apa dia? Allah Ta'ala yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang bagi keadaan itu kepada kita, mustahil dia bagi keadaan itu untuk menjatuhkan kita. Mesti Allah Ta'ala yang meletakkan, yang Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, letak kita dalam keadaan itu untuk bagi maqam yang tertentu kepada kita. Itu mesti keyakinan kita. Dan dia kata ulama, redha dengan qada' Allah Ta'ala, hati kita ni rasa tenang. Dan kalau tak tenang lagi,
kena pujuk hati kita. Kena pujuk, kena panggil iman kita. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Mustahil Allah Ta'ala merancang dengan perancangan yang tidak baik. Hak ni entong kena selesai dalam ilmu kita. Lagi mana tak selesai, ngaji sampai hati kita tenang dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hati kita telah tenang dengan qada ketentuan Allah Ta'ala kepada diri kita, dan juga kita redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada diri kita. Ini panjang pula kalau nak bahas. Kalau dalam ilmu tasawuf, dia ada disebut sebagai maqam asbab dan juga maqam tajrib. Ini esok kalau kita mengaji dalam ilmu hikam, kitab hikam Ibn Athaillah Sekandari akan dibahas panjang berkaitan dengan pembahagian Allah Ta'ala. Bahasa mudahnya di sini kita boleh sebut Allah Ta'ala bagi kita banyak tu. Jangan kita kata kita redha dengan sebab kita ada pilihan. Yakni dengan kita yakin Allah Ta'ala bagi dengan sebab Allah Ta'ala tahu itu yang terbaik untuk diri kita. Kita tenang dengan sebab dengan makna kita tidak persoal apa yang Allah Ta'ala telah tentukan pada diri kita. Kalau ada lagi persoal apa dapat jahidan je sami, tak dapat muntah. Tu tak reda mana lagi dah tu. Dia boleh tak reda dengan usaha. Mana kita rasa kita tak cukup lagi usaha, tu tak ada masalah. Hak ni kita rasa kita bangun sama dah macam orang lain, study sama dah macam orang lain, rasa tidak adil dengan pembahagian Allah Ta'ala. Tu masalah betul tu. Cuma nak tafsir tak boleh, dah sini dah. Sebab kita nak speak habis pukul 10. Yang ketiga, maksud ubudiyah kepada Allah Ta'ala adalah engkau mencari keredaan Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri, yakni dengan makna kita mujahadah dengan nafsu kita kena tahu nafsu kita. Ini macam sebut tadi lah. Bila mana kita duduk dalam satu pilihan ataupun dalam suatu keadaan, kita nak emosi kita ke, kita nak tegak apa yang Allah Ta'ala minta pada diri. Emosi ni masuk kehendak kita, surat yang sama sahaja, uraian yang sama sahaja. Kehendak disebut oleh dengan makna nafsu kita. Boleh? Anda tak panjang lah diskusi berlalu sebelum ni banyak kita nak betul fakta. Boleh? Ada dua lagi, tawakal, ikhlas dan juga ya. Lepas tu kita habis insya-Allah. سألتني عن التوكل وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد من في العالم على صرفه عنك وما لم يكتب لك لن تصل إليه وإن ساعدك جميع العالم. Kemudian kata Sidi Syekh, wahai anakku, engkau juga bertanya tentang tawakal. Maka makna tawakal itu adalah engkau memantapkan i'tiqadmu pada janji-janji Allah Ta'ala. Yakni engkau mengiktikadkan, yakni engkau yakin bahawasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu pasti akan sampai kepada kamu. Tidak boleh tidak, walaupun seluruh makhluk yang berada di dalam alam ini berusaha untuk menghalangnya daripada kamu. Dan sebaliknya, apa-apa yang telah ditakdirkan bukan untuk kamu sudah pasti tidak akan sampai kepada kamu, walaupun sekalian alam berusaha untuk menyampaikan kepada kamu. Faham? Jelas dah rasa makna situ dah. Makna tawakal ni apa dia? Yakni kita memantapkan keyakinan kita bahawasanya apa yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada diri kita pasti kita akan dapat, dan apa yang Allah Ta'ala tidak tentukan kepada diri kita 100 kali pun kita usaha, seluruh orang tolong kita tak akan dapat. Cuma Sidi Syekh bawa surah berkaitan dengan tawakal ni. Sidi Syekh nak sebut kepada orang yang kita kata membina, berusaha untuk kehidupan dunia dia lah secara khususnya, yang berusaha untuk kehidupan dunia dia. Cuma kalaulah kita baca sepitah lalu, seolah-olah makna tawakal ni nak kata kena yakin je semata-mata pada Allah Ta'ala.
Tak, kalau kita baca sepitas lalu kena yakin pada Allah Ta'ala, tak ada nak usaha lah. Adakah gitu maksudnya? Tidak. Sebab bila mana kita semata-mata kita yakin pada Allah Ta'ala, kita meninggalkan usaha, maka ini adalah i'tiqad geng-geng karomiyah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, yakni kita serah urusan kita kepada Allah Ta'ala selepas daripada kita berusaha semaksimum mungkin. Buktinya kalau dalam urusan dunia, walaupun Allah Ta'ala telah melantik para rasul dia hidup atas muka bumi ni, berusaha ke tak nak cari makan? Usaha. Kalaulah kita baca kitab-kitab sirah, bukankah Nabi Adam itu penggembala dan juga pekebun? Betul tak? Tak tahu. Jahilnya kita. Astagfirullah. Bukankah Nabi Idris itu tugas dia menjahit pakaian? Bukankah Nabi Nuh AS tugas dia itu buat kapal? Ada setengah riwayat sebut dia itu pelaut. Bukankah Nabi Ibrahim itu dia ini hidup dengan menjual pakaian? Kau tak pernah baca belaka ni? Kecil-kecil dulu pergi pustaka tu ada. Tak. Kalau anda dulu baca kisah-kisah Nabi tu, nak tengok gambar je masa tu. Tak. Bahkan kalaulah kita tak tahu Nabi-Nabi sebelum daripada itu, orang yang Allah Ta'ala paling kasih atas muka bumi, ni siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kerja Nabi atas muka bumi ni? Mengembala dan juga menjual. Selain daripada itu menjadi ketua kerajaan. Nak bagi tahu apa dia? Walaupun dalam bab rezeki, walaupun kita kata kita bertawakal, makna tawakal yang sebenarnya adalah kita serah pada Allah Ta'ala selepas daripada kita habis. Bahasa Terengganu habis rank usaha dan juga ikhtiar. Habis rank tu, tahu rank kata? Kita habis tekang. Itu orang Terengganu. Dia ada mubalarah. Memang kemah orang. Satu lagi yang nak sebut berkaitan dengan tawakal. Ini di sana ada beza makna tawakal dan juga tawakkul. Tawakal ini adalah orang yang mengambil sebab dan juga menyandarkan natijah kepada Allah Ta'ala. Tawakkul ni apa dia? Orang yang meninggal sebab dan juga mendakwa bahawa dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini masalah belaka ni. Masalah. Pada akhirnya dia malah dia tidak mengambil sungguh-sungguh jalanan asbab. Lepas tu bila mana dapat natijah ataupun bila mana sebut berkaitan dengan natijah, dia kata dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini masalah. Sebab pada akhirnya tawakal itu adalah dia menghimpunkan di antara usaha anggota zahir dan juga dia menggantungkan hati semata-mata kepada Allah Ta'ala dan akan menatijahkan tiga benda. Apa dia? Yang pertama, dia akan yakin bahawasanya Allah Ta'ala dah tetap rezeki kepada dia. Yang kedua, orang yang bertawakal sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala selepas daripada usaha, dia akan melahirkan sifat redha dan pada apa yang Allah Ta'ala bagi dan Allah Ta'ala tahan ke atas dia. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Ta'ala selepas daripada dia berusaha, dia akan melahirkan sifat tenang tentang apa yang terlepas daripada diri dia dan dia yakin semuanya ada hikmah daripada Allah Ta'ala. Ini kata ulama lah dalam syuruh bagi ayyuhal walad. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Dua ni sila cik. وسألتني عن الإخلاص وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى لا يرتاه قلبك بمهامد الناس ولا يبالي بمذمتهم. Naam. Kemudian kata Sidi Syekh, wahai anakku, engkau juga bertanya tentang hakikat ikhlas. Maka ikhlas itu adalah engkau menjadikan segala amalan kamu itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan hati kamu itu tidak merasa senang dengan pujian manusia dan juga tidak peduli kepada celaan mereka. Yang ni ikhlas ini semata-mata kita buat pada Allah Ta'ala. Buah dia apa dia? Buah dia bila mana orang puji kita, kita tak rasa apa-apa. Bila mana orang hina kita pun kita tak rasa apa-apa. Maknanya orang puji kita, orang tak puji kita, buah daripada ikhlas itu akan menatijahkan kita ni sama. Bukan bila mana orang puji kita, kita rasa sungguh nak buat. Contoh, kita upsetter. Nah, kita upsetter, kita buat caption indah-indah, orang ripuh kita, maka kita rasa sungguh nak tulis. Bahaya. Samalah juga
Bila mana kita buat baik, orang kecam kita. Contoh jadi pimpinan persatuan. Pimpinan persatuan tegur berkaitan dengan ikhtilaf syabab akhwat. Pimpinan persatuan tegur berkaitan dengan apa? Ikhtilaf apa? Bukan tu buat maksiat pada Allah Taala. Ikhtilaf lah biasanya. Dalam surah yang kita kata, lepas tu orang ahli PPMA tak suka pada dia. Allah pergi. Pada akhirnya kita bukan buat kerana orang, kita buat kerana Allah Taala. Satu benda, kaedah yang paling penting yang kita kena ingat. Kalaulah kita buat satu-satu amalan kerana manusia dan juga kita meninggalkan satu-satu amalan kerana manusia, kedua-duanya adalah riak ataupun bahasa mudahnya tidak ikhlas kepada Allah. Kita buat kerana manusia tu, hak tu mafhum dah, bukan kerana Allah Ta'ala. Kalaulah kita tinggal perkara tersebut juga kerana mulut manusia, orang kecam kita, orang tak suka kita, maka ketahuilah, kalaulah kita betul-betul tinggal perkara tersebut kerana mulut manusia, juga kita buat kerana manusia, bukan kerana Allah. Nak faham bab ikhlas pun panjang lah, cuma maklumlah kita tahu. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan riya. Naam. أيها الولد الباقي من مسائلك بعضها مستور في مصنفاتي واعلم أن الرياء واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراءاتهم ومتى تحسبهم ذوي القدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. Naam. Kemudian kata Sidi Syekh, dan ketahuilah engkau bertanya kepada aku tentang riak, maka riak itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk, dan cara untuk menghilangkannya adalah engkau melihat makhluk itu diarahkan ataupun berada pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau merasakan bahawasanya mereka itu tak ada beza daripada perkara-perkara jamadat, benda-benda yang kita kata beku ataupun pepejal, yang tidak mempunyai apa-apa kemampuan untuk menyampaikan manfaat dan juga mudarat. Maka dengan itu engkau akan selamat daripada perhitungan pandangan mereka. Tetapi kata Sidi Syekh, jika engkau melihat makhluk ini dan engkau merasakan bahawasanya mereka ada kekuasaan dan kehendak, maka sifat riya itu tidak akan hilang daripada hatimu. Faham tak? Maka Sidi Syekh kata makhluk ni duduk di bawah takdir Allah Ta'ala, yakni dengan erti kata makhluk ini duduk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Makhluk ini tidak boleh kita kata sama sahaja. Makhluk ini dengan diri kita tak ada beza, dua-dua duduk di bawah Allah Ta'ala. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, Sidi Syekh kata engkau melihat makhluk ini, cara untuk hilangkan riak ini, engkau melihat makhluk ini tak ada beza seperti mana engkau tengok perkara-perkara yang jamadat, perkara-perkara yang pepejal. Perkara-perkara pepejal ini dengan maksud apa dia? Bahawasanya benda itu tak boleh beri bekah pun pada kita, imam menyampaikan manfaat ataupun menolak mudarat. Dua-dua tak boleh beri bekah pada diri kita. Maka itu yang dimaksudkan dengan Sidi Syekh, macam mana cara untuk kita hilangkan perasaan riak daripada hati kita. Pak Sidi Syekh kata asal daripada perasaan riak ini, kita memandang kepada makhluk dan makhluk itu boleh bagi bekah pada diri kita. Maka ketahuilah, selagi mana hati kita ini tidak tertuju pada Allah Ta'ala, selagi itu hati kita ini masih lagi memandang makhluk ini ada bekah. Maknanya ada bekah tu ada nilai. Sama ada nilaian itu nilaian yang baik, yakni dengan memberi faedah pada diri kita, ataupun kita takut makhluk ini bagi faedah buruk pada diri kita. Imam faedah buruk, ia tak suka pada diri kita, dia tak buka kawan kita, apa lagi? Ikut gilah segala perasaan-perasaan yang tidak baik, yang mana membawa kepada maksud menyampaikan mudarat kepada diri kita. Lalu Sidi Syekh kata selagi mana kita ada perasaan di dalam diri kita, selagi itulah sifat riak tak akan hilang daripada diri kita. Maksudnya orang yang boleh sampai ikhlas kepada Allah Ta'ala bila mana dia memandang makhluk ini tak ada faedah pun dalam hidup dia. Yang terakhir sekali pada malam ini, wallahu ta'ala alam. أيها
والولد الباقي من مسائلك بعضها مستور في مصنفاتي فاطلبه ثمة وكتابه بعضها حرام اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. Betul ente tahu kalau Rasulullah SAW men'alima. Oh itu semua. Kemudian kata Sidi Syekh, wahai anakku yang tercinta, apa yang masih berbaki daripada pertanyaanmu itu telah tertulis jawapannya dalam kitab-kitab karanganku. Jadi kitab apa dia? Kitab Ihya Ulumuddin. Maka carilah ia di sana dan menulislah setengah daripadanya haram. Yakni Sidi Syekh nak kata baki daripada soalan yang mu tanya pada aku tu selain daripada ikhlas, riya, ubudiyah dan juga tasawuf itu, jawapan sebahagiannya adalah kitab Ihya Ulumuddin dan sebahagiannya haram untuk aku tulis di sini. Sebab apa dia? Sebab dia berkaitan dengan hakikat. Maksudnya kalaulah kita tulis di sini ataupun Sidi Syekh tulis di sini, dia boleh mendatangkan waham pada orang awam, pada akhirnya mendatangkan fitnah pada orang awam. Inilah yang termasuk dalam nasihat sebelum daripada ini yang berkaitan dengan perkara-perkara zauqiyah, kata dengan rasa. Pembahasa mudahnya yang kita rasa yang disebutkan oleh sebahagian ulama, bila mana kita memandang kepada alam, kita memandang kepada Allah Ta'ala daripada sudut tajalli dan sebagainya. Ini perbahasan-perbahasan yang tasawuf ataupun yang melibatkan rasa yang tak boleh diterjemuh dengan perkataan. Kalau diterjemuhkan juga, orang baca boleh datangkan waham, orang baca boleh mendatangkan fitnah pada agama, yakni dengan meninggalkan ibadat. Ni perkara-perkara fitnah lah. Sebab tu Sidi Syekh kata boleh mendatangkan haram. Kemudian Sidi Syekh kata beramallah dengan ilmu-ilmu yang telah engkau ketahui. Yang ni ilmu orang manusia, ilmu fardu ain, daripada sudut ibadat, zikir dan sebagainya. Maka akan terbukalah bagimu hijab-hijab ilmu-ilmu yang belum engkau ketahui. Yang ni faedah samarah daripada ilmu-ilmu yang telah engkau pelajari, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka Allah Ta'ala akan mewariskan kepadanya apa yang dia tidak ketahui. Ini daripada sudut ilmunya, ini daripada sudut amalnya, ini daripada sudut kita kata tambahan ilmu, tambahan pengetahuan ataupun rasa manis dalam beribadah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung pada hari Jumaat ni, khatam insya-Allah kita ayyuhal wala. Boleh dah? Boleh dah? Ana ingat ke nak mula pukul 2.30 hari Jumaat ni, boleh ke? Ke awal sangat? Dah 2.30 lepas Jumaat. Boleh tak? Boleh dah? Sebab kalau buat pagi takut orang tidur. Jadi kita buat cuma sahabat-sahabat UAS ada exam ke? Ke tak ada sahabat UAS mana ni? Ha? Ada exam 24? 24? Apa nama? Hari Sabtu kot? 27 tu ada exam. Boleh tak hari Jumaat? Boleh je nak buat hari Isnin tu kekal pada waktu. Cuma takut orang yang ada exam hari Selasa. Satu lagi sebab kalau kita tengok nasihat yang berbaki tu nasihat yang panjang. Jadi takut terlebih zuk Ana, takut tak khatam je. Sebab Ana target kukuk mana nak kejar khatam bulan 6 kot. Ha? Macam aku macam ada pandangan. Syabab macam letter tu. Ni setuju tak setuju ni? Ke masih lagi berlaku musyawarah? Dan kepada sesiapa yang terlepas kelah sebelum daripada ini dan dia berhajat nak kepada sanad, dan juga sanad tu kita kata sah lah, maka boleh dapatkan rakaman sebelum daripada ini daripada Al-Data. Ataupun kalaulah dia terlepas kelas tapi sebelum daripada ini dia pernah mengaji Duhairah Al-Wala, maka tak ada masalah lah kalau tak muqaddar rakaman. Dan sanad hanya diberikan kepada orang yang hadir secara fizikal sahaja. Maksudnya walaupun sebelum pada ni ada dia tak hadir dan sebagaimana, tapi kalau dia nak sanad dia boleh hadir kelas. Kalaulah sebelum daripada ni dia tak pernah mengaji lagi ayat al-walad dengan mana-mana guru, maka wajib ke atas dia untuk qada balik rakaman untuk sah sanad dia. Sebab minggu depan akan bagi sahaja sanad tu kepada siapa yang hadir. Cuma atas amanah pada ilmu untuk sah sanad tersebut,
mestilah dilalu semua supaya murak Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulum dia faham. Sebab jujur anda sebut pada antum, kalaulah betul-betul nak dapat faedah daripada Ihya Ulum, satu muzakarah, satu nasihat, oleh kerana kita daurahkan atau khatam data suruhan Nabi bulan 6 kau, maka kita pergi anda baca laju kepada antum semata-mata menyampaikan muruk Imam Ghazali. Jadi kalau antum dapat sanad, antum tak faham muruk Imam Ghazali, sebab pada akhirnya ada makna-makna yang kalau kita baca sepitah lalu, tapi syarah tak ajar lagu ni, adakah Imam Ghazali maksudkan begini? Jadi dia buat waham, buat fitnah pula. Jadi untuk sah sanad tersebut mesti dia lalu kitab ini dengan mana-mana guru dengan kefahaman yang sebenar. Tak mesti anda letak syarat tu tak wajib dengan anda. Maksudnya kalau lah sebelum pada ni dia pernah dah mengaji dengan ayah dia, dengan guru dia dekat Malaysia, tak ada masalah, sah je sanad tu pada hari Jumaat ni nanti. Jelas termasuklah pada orang yang terlepaskan yang tidur dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ke? Boleh dah hari Jumaat ni 2.30. InsyaAllah lah kita ikhtiar. Sedah dia yakin tu bila mana, tahakuk yakin tu bila mana beramal. InsyaAllah tu. Orang ni dah sebab anak terpaksa. Sebab lepas pada ni banyak benda nak buat. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ke berkaitan dengan pembacaan malam ni? Anak kira tak ada. Kalau ada boleh sampaikan soalan tu.